InsyaAllah pada pagi ini kita akan mentafsirkan ayat 14 sehingga ayat 16 Suratul Baqarah. Ayat ini merupakan sambungan daripada ayat yang lalu, di mana di dalam ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat golongan munafikin. Golongan munafik ini golongan yang paling bahaya dalam masyarakat. Golongan yang disebut golongan gunting dalam limpatan. Gunting kalau duduk dalam lipatan, kita tengok baju yang kita lipat tu molek. Tapi bila kita buka, cari habis dah. Gunting tu duk gunting baju kita kat dalam. Itu istilah gunting dalam lipatan. Itu golongan munafik. Al-munafiqun humul ladhina yuzhiruna al-iman wal-islam bi-alsinatihim wa yubtinuna al-kufra wal-juhud biqulubihim. Golongan munafik itu ialah golongan yang menzahirkan iman dan Islam dengan lidah mereka. Kecek nampak Islam. Dan lidah mereka mengucap pakaian Islam, kecek Islam, menzahirkan Islam, tapi wa yubtinunal kufra wal juhuda biqulubihim. Mereka menyembunyikan kekufuran dan keingkaran dalam hati mereka. Dalam hati tak yakin dengan Islam. Anda faham molek ni? Golongan ni zaman Nabi diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mau cerita dah. Ketika menafsirkan ayat berkenaan dengan sifat munafik sebelum daripada ni. Semayang alik belakang Nabi. Semayang sekali dengan Nabi. Perang sekali dengan Nabi. Lepas mata Nabi, dia kena lari kelik. Dia mengucap, dia semayang, dia kecek Islam, tapi hati tak yakin dengan Islam. Ini golongan paling bahaya, golongan munafik. Sebab itu dalam Suratul Baqarah, Allah Ta'ala cerita sifat orang munafik ini lebih panjang daripada ayat yang menceritakan sifat orang kafir. Bahkan lebih panjang daripada ayat yang menceritakan sifat orang mukmin yang muttaqi. Banyak sifat orang munafik lagi. Kalau orang tanya apa hikmah yang Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat, kerana orang ni bahaya. Golongan ni bahaya. Bahaya. Golongan yang menzahirkan iman, menyembunyikan kufur. Kalau hak kufur depan-depan, senang. Senang. Nah, dia tak mengucap awal lagi, kita tahu dah. Ni dah. Zahir nampak Islam. Kecek pun Islam. Amalan Islam ada. Tapi keyakinan dengan Islam, tak ada. Dalam Suratul Baqarah, mulai ayat 8, Allah Ta'ala cerita sifat orang munafik. Ini yang mana ulang kita telah tafsirkan sebelum daripada ini. Iaitu, wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di kalangan manusia orang yang berkata kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari akhirat,
Tapi Allah Ta'ala menegaskan, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Mereka ini sebenarnya tak beriman. Allah Ta'ala sebut. Pasal beriman zahir dan ledek. Syarat iman ni kena ingat. 3. Ikrar dengan lidah. Ikrar mana mengaku lah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mana al-iqraru bil lisan. Syarat nak masuk Islam, kalau orang nak masuk Islam, dia kena mengucap. Nabi SAW, bila Nabi utus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi berkata kepada Muaz, "Ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Wahai Muaz, kamu pergi ke negeri Yaman ni banyak ahli kitab. Ahli kitab ni Yahudi dan Kristian. Kenapa Yahudi dan Kristian dinamakan ahli kitab? Kerana Yahudi ni Allah Ta'ala atas kitab ke dia. Kristian pun ada kitab. Kitab yang diturunkan oleh Allah. Ada kitab Taurat. Ada kitab Injil. Sebab tu mereka disebut ahli kitab. Tapi ahli kitab ni jadi kafir apa? Tuhan waktu turun kitab, dia tak turun kitab. Dia lawan kitab. Dia digelar ahli kitab. Tapi dia lawan kitab. Dia penganut agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah. Tapi dia lawan perintah Allah. Dia lawan agama Allah. Dia lain dengan orang semua berhala, tidak ahli kitab. Tak ada kitab berhala tu. Agama semua berhala, tak ada kitab. Tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak suruh semua berhala. Tak ada. Wa'budullah. Allah Ta'ala suruh sembah dia. Apa dia sembah orang lain? Pada yang menuk juga. Kita nak kata orang. Ada yang menuk juga. Mana? La ikraha fid din. Tak boleh paksa dalam bab agama ni. Boleh royak. Paksa tak boleh royak. Dia mau sembah berhala tu tak kena. Berhala tidak Tuhan. Berhala makhluk. Bahkan berhala tu pun dia mau buat dia. Tidak orang buat kan dia? Orang buat. Tak kita kena ayat tu. Kalau nak ayat tu, bukan Islam. Tapi dia tak say juga. Orang tak kata apa. Kita boleh berdakwah. Kita tak boleh memaksa. Tak boleh paksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Tapi orang Islam wajib. Kena ikut Islam. Wajib. Jadi orang duk guna untuk orang Islam la ikrah fiddin. Tak betul dia baca la ikrah fiddin. Ikut kawan nak kelubung nak keluar pendek pun la ikrah fiddin. Dia mengaji mana lagu tu? La ikrah fiddin ni ayat yang menyebut tak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Demo ni Islam kau kafir. Kan kasar pula. Demo Islam, demo wajib turut Islam. Hak ayat sebut tak boleh paksa orang bukan Islam. Demo paksa kena turut Islam sebab demo Islam. Jadi lain tu perujuh lagu mana kena tahu sababun nuzul. Sebab tu ayat pertama turun suruh ngaji. Sebab turun ayat la ikrah fiddin ni kerana bila orang Madinah masuk Islam. Ada seorang sahabat Nabi dia masuk Islam. Dia ajak anak dia masuk Islam. Bila siapa suruh Islam, dia kata, betul dia kata, tak boleh sabarlah. Ambo ni ayah, ni anak ambo. Ambo masuk Islam, saya esok bila mati, ambo masuk surga. Anak ambo tak masuk Islam, dia masuk neraka. Ambo tak saya tengok, anak ambo masuk neraka. Iyalah dia.
Anak dia besar dah. Jadi dia ajak anak dia taksir, dia kurung, dia paksa, dia kurung. Dia kacil lah bilik. Bila berita ni sampai kepada Nabi, turun ayat Quran. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Kerana petunjuk dan kesesatan dua perkara yang jauh berbeza. Jadi bila turun ayat ni, dia pun lepas anak dia. Dia kacil bilik lepas. Terpulang lah. Nak masuk Islam. Masuk. Tak sini. Kan? Mungkin tidak Islam. Hak ni, hak Islam dah. Hak Islam dah. Ni wajib turut hukum Islam. Ni bapa pergi berujuh dengan la ikraha fid din. Tak kena. Tak kena. Dah lah kita bodoh. Nak bodoh orang pula dah. Tak kena. Baik. Rasulullah kata, wahai Mu'az, kamu pergi ke Yaman ni, banyak ahli kitab. Fadu'uhum, maka mu ajaklah mereka. Ila syahadati alla ilaha illallah. Ila syahadati alla ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Supaya mereka mengucap dua kalimah syahadat. Ajak masuk Islam. Kalau masuk Islam, ajak asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Islam lah. Fa in hum ata'u lidzalik. Bila mereka dah mengucap, fa'limhum, maka ajarlah mereka, royak kepada mereka. Annallaha qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Bahawa Allah Ta'ala merajikkan kepada orang Islam semaya 5 waktu sehari semalam. Baru ayat semaya. Nah. Tak ayat orang tak masuk Islam lagi. Dia ayat suruh semaya dah. Dia ayat semaya, wajib semaya. Tak ada semaya. Mereka tidak Islam. Apa kalau dia semaya pun tak sah. Nah. Syarat sah semaya, Islam tak begitu. Syarat sah puasa, Islam tak begitu. Itu syarat mula-mula. Gitu. Jadi, kena ajak masuk Islam dulu. Ajak masuk Islam. Baik. Jadi orang munafik ini, dia mengaku dia beriman, sebab dia mengucap. Tapi dia mengucap zahir dalam doa. Syarat iman ni, al-iqraru bil lisan, ngaku dengan lidah. Kemudian, kena membenarkan dalam hati. Dalam hati. Yang ketiga, kena buat melalui anggota. Buatlah. Waktu dia berkata. Lagu tu baru ya. Jadi orang munafik ni, dia mengaku dia beriman, masa dia mengucap. Dalam doa. Allah Ta'ala tahu. Kita ni tahu hak luaran. Ya? Allah Ta'ala tahu pas dalam. Maka kita kena ukur zahir lah kita. Bila orang mengucap kita nak kata, tak Islam, tak boleh. Nahnu nahkum bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita boleh hukum hak zahir. Hak dalam tu kerja Allah Ta'ala. Bila orang mengucap, dia mati, kita pergilah semaya-maya. Kita nak kata, mu munafik, aku tak pergi. Mu munafik. Tak boleh. Tak boleh. Akan tahu begitu, tak boleh. Abdullah bin Ubay, sahabat, pergi semaya. Nabi beri baju, buat kapal. Walaupun Nabi tahu, dia munafik, tapi dah dia mengucap. Kita ikut Islam, dia kena teliti. Kan kita cerita dah kan. Dia suruh anak dia pergi minta jubah Nabi. Nak kapal mayat dia. Dia cerdik, dia kira berkat jubah Nabi tu, api neraka tak akal lah. Bahasa ke dia cerdik lah. Bahasa ke dia, Abdullah bin Ubay. Dia besar pada anak dia. Anak dia ni memang sahabat Nabi sungguh. Anak dia nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia nama Abdullah juga. Lalu,
Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah, tak sawilah. Tak sawilah, jumpa. Sayyidina Umar kan dia pakai dia kerak lalu. Tak sawilah. Nabi bui ke? Nabi ni fatwa dah, bijak sana. Nabi dia tak fikir hak semasa ni. Dia fikir depan lagi. Depan lagi. Sebab Abdullah bin Ubay ni dia pemimpin. Pemimpin dia ramai pengikut. Jadi pemimpin ni kena kecek kira molek sikit dengan dia. Kalau dia penuh pun, tapi kalau kita kecek kira molek, kalau dia tak turut pun anak buah dia tu akan turut. Dia tak ada, turut lah. Tapi dia ada ni dah mau tunggu lagi. Kerana hormat sikit sebanyak ke dia. Tunggu tak ada. Nabi kira lagu tu. Nabi bui. Dan Nabi rayak, tak sabimbel lah. Kapan dengan jumpa aku pun neraka makan juga. Baru Sayyidina Umar senyap. Tidak tak buat hati. Tak buat hati Sayyidina Umar. Betul. Sayyidina Umar betul. Tapi Nabi lebih cerdik lagi. Sayyidina Umar cerdik, tapi Nabi lebih cerdik lagi. Tu. Nabi lebih bijak sana lagi. Baik. Aisyah sifat orang munafik. Kemudian ayat 9 pula, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang munafik ini dia nak tipu Allah Taala. Dia nak tipu orang beriman. Sebenarnya dia tak tipu orang lain. Allah Taala sebut dia tipu diri dia sendiri. Wa ma yash'urun, tapi dia tak khabar. Dia berasa dia boleh tipu Tuhan, tipu orang. Sebenarnya dia tipu dia sendiri dalam keadaan dia tak khabar. Kenapa Allah Ta'ala sebut orang munafik? Dia tipu diri dia sendiri. Sebab dia akan menanggung akibat daripada penipuan dia. Dia tipu dia. Akhirnya dia masuk neraka. Dia tipu dia. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Orang munafik ni orang ada penyakit. Orang sakit. Orang sakit tu ada penyakit lah. Bila sakit pergi hospital. Cuma orang sakit ni, kadang-kadang dia tak tahu penyakit apa. Dia kena pergi hospital. Baru doktor cek, doktor royak dah. Pak cik ni penyakit jantung. Pak cik ni kecil manis. Pak cik darah tinggi. Jadi orang ada penyakit. Kadang-kadang dia tak tahu penyakit apa. Jadi orang munafik ni, dia ada penyakit, pas dia tak khabar dia ada penyakit. Dan memang dia tak tahu penyakit apa. Payah, orang ada penyakit, dia tak khabar dia ada penyakit. Orang akak kepala kambing dia makan. Dia sakit, tapi dia tak khabar dia sakit. Dia ada penyakit, dia tak khabar dia ada penyakit. Orang akak sup kaki kambing dia makan. Ni. Pagi esok berusung orang ke hospital. Contoh lagu tu. Orang ada penyakit tak khabar dia ada penyakit. Ini orang munafik ni. Dia munafik tu penyakit. Dia tak khabar. Dia rasa tak ada apa-apa. Penyakit ni, penyakit nifak. Penyakit nifak ni lebih bahaya daripada penyakit-penyakit hak hingga tubuh manusia. Kerana penyakit ni, penyakit munafik, penyakit nifak ni, penyakit dalaman. Penyakit roh. Hak penyakit kita sebut jatuh enggak tu, penyakit jasad. Penyakit jasad ni, kita akan menanggung kesakitan setakat atas dunia. Tapi penyakit roh, kita akan menanggung akibat selama-lama di akhirat. Ini berat lagi. Penyakit nifak. Fasadahumullahu marada. Allah Ta'ala tambah lagi penyakit syok dia ni. Penyakit nifak dia. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Bagi mereka azab yang pedih dengan sebab mereka mendustakan Allah dan Rasul.
mendustakan ajaran Islam, mendustakan kebenaran. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Bila orang rakyat pada mereka, jangan buat kerosakan atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, kami buat kebaikan. Di antara sifat orang munafik ni, Tuhan sebut, dia tak khabar, dia buat kerosakan, dia berasa dia buat kebaikan. Dia buat perkara elok. Sedangkan dia buat perkara jahat. Ini bahaya ni. Orang Islam tak sih kau ikut Islam. Ya tak? Nak berlaku. Dia berasa bahagian dia buat tu molek. Dia berasa molek. Orang Islam pergi samai hukum Islam. Dia berasa molek. Penat ni. Penat. Memang penat. Apa jadi lagu ni? Tuan-tuan nak tahu apa jadi lagu ni? Di antara sebab dah, Sayyidina Umar sebut. Di antara sebab dah. Kata molek dah. Kata Sayyidina Umar, innama tanqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya ikatan Islam itu akan terbuka, akan terurai satu demi satu. Apa makna ikatan Islam? Makna ikatan Islam ni ialah hukum Islam. Makna ikatan Islam ini ialah syariat Islam. Makna ikatan Islam di sini ialah kefarduan yang diwajibkan oleh Allah dalam Islam. Dia akan terbuka so. Bila terbuka ni? Kata Sayyidina Umar, iza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Bila lahirnya dalam Islam orang yang tak kenal jahiliyah. Lahir dalam masyarakat Islam orang yang tak kenal jahiliyah. Bila dia tak kenal, dia tak boleh beza Islam dengan jahiliyah. Dia tak boleh beza. Orang tak kenal warna kan? Dia tak boleh beza warna oranye dengan warna hijau. Dia tak kenal. Itu contoh Bila orang tak kenal, dia tak boleh beza. Dia ingat serupa oranye dengan hijau. Tak serupa. Jadi bila lahir orang yang tak boleh beza Islam dengan jahiliyah, dia buat kerja jahiliyah. Dia ingat kerja tu tidak jahiliyah. Hak baru lagi, dia ingat ini kerja Islam. Dia bawa ke mahkamah, suruh batal enactment kanun jenayah syariah 2019. Dia berasa molek. Dia ni tak semayang. Dia nama acung. Tak, bukan nama acung. Tak. Dia nama Islam. Dia tak semayang. Dia semayang. Hamba tak kata dia tak semayang. Dia tak kenal jahiliyah. Ini Sayyidina Umar sebut. Ini yang terombok. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Hak mula-mula terombok hukum Islam. Undang-undang Islam. Syariat Islam. Peraturan Islam. Hak ni mula-mula terombok. Ya sungguh Nabi sebut. Latanqudanna ural islami urwatan. Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukmu
wa akhiruhunna as-salah. Demi sesungguhnya. Kalau orang mengaji bahasa Arab, lam tu dia panggil lam taukid. Taukid ni penguat kata. Penguat kata. Sesungguhnya. Mana kalau kita sebut sesungguhnya, mana kita nak menguatkan, hak kita rakyat ni betul. Sesungguhnya. Nun tu nun taukid pula. Dua kali taukid. Dua kali penguat kuasa. Sesungguhnya, amo mari pagi Jumaat. Bapa dia mau tak percaya. Bila orang tak percaya. Sesungguhnya, amo mari. Baik, kalau mau mari, coba rakyat. Orang ngajar rakyat ke apa? Tu minta maaf. Amo tak boleh rakyat sebab amo je negara. Itu contohlah. Tapi dia panas. Sesungguhnya, amo pergi. Sesungguhnya. Tak boleh rakyat. Tak boleh rakyat. Tu nak buat ke mana? Merama je negara. Tapi molek mari juga. Daripada tak mari, biarlah je negara pun. Tapi kalau banding dengan hok mari dengan molek, tak je negara, dengan kita mari bila-bila je negara. Bagus hok mari tak je negara lah. Tapi kalau banding dengan tak mari, baik kita mari juga. Tu buat contoh lah tu. Jangan duk berasa. Nak ayat sesungguhnya. Latunqadanna. Demi sesungguhnya akan terurai. Akan terombak. Apa dia terombak? Ural Islam. Ikatan Islam. Urwatan. Soso. Lepas soso. Fakullaman taqadat urwatun. Tiap-tiap kali satu ikatan. Keperduan dalam Islam, hukum Islam. Terbuka. Tashabbathan nasu billati taliha. Manusia akan bergantung dengan ikatan yang seterusnya. Bila terombak ni, gantung dengan ni. Terombak ni, gantung dengan ni. Terombak ni, gantung dengan ni. Maknanya Islam dia tak terombak sekaligus. Nabi sebut tak. Dia tidak kata habis sekaligus. Habis tak. Fa'awwaluhunna naqdan al-hukmu. Hak mula-mula sekali terombak ialah berkenaan dengan hukum al-hukmu bima anzalallah. Berhukum dengan hukum Tuhan. Hak ni mula-mula terombak. Syariat Islam, hak ni mula-mula terombak. Undang-undang Islam, hak ni mula-mula terombak. Jadi kita sedih kalau hak terombak tu orang kita sedih. Berasa hati kalau kita dah. Kau tak berasa hati. Kalau tak berasa hati orang buat gitu kepada hukum Islam, berat kita. Berat. Hak dia mau buat tu berat dah. Kalau kita bereda, berat kat kita pun. Tak boleh orang kenyah hukum Islam. Tak boleh. Dengan alasan apa sekalipun. Tak salah main geleluk lah. Duk main geleluk dah. Dah kena ada dah denung. Ada denung nu mahkamah gapo? Ni mahkamah gapo? Nu mahkamah gapo? Ni mahkamah gapo? Sama tak semesti serupa. Jangan ingat bila ada dah denung ni ada hukum ada sini ada sama tak serupa. Orang mengucap puasa dengan orang tak mengucap puasa serupa mana? Orang tidak Islam ya puasa boleh pahala. Kena tahu. Tapi dia boleh faedah, boleh sihat. Nabi sebut sumu tasihu. Puasalah kamu nescaya kamu sihat. Orang yang puasa, orang Islam kalau tidak Islam, Allah Ta'ala bisa. Sebab itulah, kalau pergi hospital, bila doktor nak buat pembedahan, dia suruh puasa. Tidak gitu kan? Dia tidak tanya, Islam ke tak? Kalau Islam, kena suruh puasa. Kalau tidak Islam, dok lah. Fikir kat sikit ni. Kadang-kadang geran juga. Tak apalah, kamu tunjuk ke serban apa. Ni.
Dengan alasan apa sekalipun. Tak serupa. Mahkamah syariah, orang bukan Islam boleh jadi hakim. Boleh tak? Tak boleh. Mahkamah sivil boleh? Tak serupa dah. Tak serupa dah. Mahkamah syariah, kalau mengikut mazhab Syafi'i, orang puan boleh tak jadi tok qadi, jadi hakim? Boleh? Tak boleh. Mahkamah sivil tak boleh tak? Tu tak serupa dah. Tak usah cari helah lah, tak usah berhelah lah. Ingat kita ni, sebelum penjajah mari tanah Melayu ni, kita dah ada hukum Islam dah. Baca kat sejarah, hukum Melaka ataupun undang-undang kanun Melaka. Undang-undang bertulis. Ni Melaka ni tahun 1400. Sebelum jatuh 1511 lagi ada undang-undang bertulis dah. Ngaji kat sejarah sikit, jadi ngaji muka lain saja. Ni orang kita ni jadi masalah. Sejarah tanah Melayu pun tak kerti. Bila orang sebut sejarah tanah Melayu, ini perkauman. Waktu hamba tak arah lah, hamba ni ustaz, kita tak mahu kata uduh ke. Sanusi tak apa, dia tidak ustaz. Jadi kita tak boleh cerita sejarah kita. Ni memang tanah Melayu. Nama tanah Melayu. Masa kita merdeka, negeri Melayu. Negeri Melayu. Tukar jadi Malaysia tahun berapa? Tahun 63. Malaysia tu sendiri, Kak tanya. Demo faham aku Malaysia tu apa? Malaysia. Malay tu makna Melayu. Sia tu makna tanah. Tanah Melayu. Jangan dia sebut Malaysia. Tanah Melayu. Kamu tak tahu gapo? Malay ni Melayu dah. Sia tu makna tanah. Malaysia makna tanah Melayu. Dulu dia sebut kau Melayu, tanah Melayu. Lepas tu bila kemasukan Sabah, Sarawak, tahun 63. Singapura. Ini baca sejarah. Maka ditukar tanah Melayu, negeri-negeri tanah Melayu ni, persekutuan tanah Melayu tukar jadi Malaysia. Apa makna Malaysia? Tanah Melayu. Kamu tak kerti Melayu? Kalau tak kerti Melayu, malu ke Bangla? Bangla pun kerti. Cerita ni, ini tak boleh ni. 3R. 3R kok R3? Resis. Jadi kalau Melayu, pakak sama Melayu ni, resis. Kalau Melayu, pakak orang lain, lawan Melayu, tak resis. Mu ambil mana ilmu lagu ni? Ngaji. Ngaji mana lagu tu? Apa jadi lagu tu? Panah juga kita. Bapa nak pergi selarah undang-undang syariah dengan orang sivil, patut selarah orang sivil dengan syariah, baru betul. Tidak gitu. Mikir jadi pelik jalan kok stand pun ini. Kita merdeka lama dah. Bila mari Portugis, Belanda, Inggeris, dia buat undang-undang Islam. Dia laksana undang-undang barat. Tapi ada ruang untuk Islam. Dalam perlembagaan kita. Dia tanya buat lawyer-lawyer. Tahulah perkara 3/1. Islam, agama bagi persekutuan. Maka kita sepatutnya, kita orang Islam, kena tafsir makna Islam mengikut ajaran Islam. Bukan kita tafsir Islam mengikut pandangan kacamata barat yang menentang Islam. Al-Islam dinun syamilun kamilun mutakamilun.
yatanawalu mazahirul hayati jami'a. Islam agama yang lengkap, yang sempurna, yang saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain, yang merangkumi setiap aspek kehidupan manusia, yang melibatkan hukum muamalat, hukum jenayah, perundangan, akhlak, semua ada dalam Islam berlaku. Itu Islam. Semua. Jadi apa pergi pakar penafsiran barat? Islam ni hanya hasmaya poso. Tu dah mengaji dengan orang bukan Islam tu. Semua ada kaitan dengan Islam berlaku. Mudah. Acuk tanya. Mudah. Tanya buat-buat kita. Sama kita tanya. Acuk ayat satu perkara hak tak ada kaitan dengan hukum. Acuk ayat. Nego ada kaitan dengan hukum. Ada halal, haram, makruh, haram. Gaya lagi. Kecek ada hukum juga. Kalau kecek menipu haram. Kalau kecek benda molek, nasihat ke apa? Itu boleh pahala. Semua boleh. Merata cara Islam, boleh pahala. Merata tolak hukum Islam, pahala. Cuba ayat berapa? Hak tak ada kaitan dengan Islam. Ayat berapa dia? Semua ada kaitan dengan Islam berlaku. Semua ada. Kamu duk ayat semua. Islam ni kecil beruk pun dia ajar. Tak ada agama lain ni ajar kecil beruk. Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Bila mu nak kecil nak beruk, mu jangan ngadak kiblat, mu jangan tunggu punggung ke kiblat. Bila tanah lapar. Tu kena ada perbahasan fiqh lah. Bila ada dinding dah tu tak apa, tidak haram. Ni kalau tanah lapar kita pergi padang ke apa, kan? Orang tak ada, kita rasa nak buruk, nak beruk, tak. Haram kita ngadak kiblat. Haram kita tunggu punggung kiblat. Islam dia ajar belakang, lepas beruk nak basuh. Tapi tidak Islam, dia pakai ambil tisu, tahu tisu pun bau busuk, punggung dia pun busuk lagi. Nah ya. Islam ni dia ajar belakang. Dia ajar belakang. Jadi apa kita duk cari. Sedangkan hok ada lah ni pun. Sikit secebis sahaja. Hok ada kuasa di mahkamah syariat. Hanya secebis kecil sahaja. Hok orang panggil 35 ni. Dia kita ni orang biasa mari pak ngaji, pak ceramah, tahu lah. 35 ni. Gapo dia? Denda. Yang boleh dijatuhkan oleh mahkamah syariah. Tak lebih daripada 3 tahun penjara. RM5,000 denda. 6 kali sebatai. Atau 35 ni. Tak boleh. Gapo pun. Dia buat kesalahan gapo pun. Mahkamah syariah. Tak boleh jatuh hukum lebih daripada 35 ni. Tak lebih. Sedangkan mahkamah sipil jatuh hukum bunuh boleh. Penjara sama hidup boleh. Jadi hak kecil ni pergi orang juga. Orang kau berapa? Tu ya kita dalam Dewan Negeri baru ni, kita luluh balik dengan jenama baru lah. Ya masa dia dah kereta kalau beli hak baru jenama lain dah. Kita buat dengan cara lagu lain lah. Cara lagu lain. Syariat Islam lah. Kita namakan Rang Undang-Undang Kesalahan Syariah 2026. Satu cara kita olah lagu lain lah. Kesalahan kerana menyalahgunakan kemaluan pada perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Kita buat apa tu? Tu yang buat kemaluan ni, dia ada guna dia. Jadi kita pergi salah guna. Salah guna tu salah. Begitu. Kita lulu dah. 12 hari bulan. Hari ni apa belah? 14. Mana 2 hari lepas dah? Kamu nak tahu jenera kodok ayah tanya tu. Tentu lah 2 hari. Muka dulu 12 hari ni 14. 2 hari lepas. Sebulak suara. Alhamdulillah. Semua. Tak ada. Pembakar tidak pembakar. Setuju berlaku. Atau lebih lah tak setuju.
Oh. Orang Islam tak boleh, dia wajib orang Islam ni. Wajib demo ke Islam, wajib. Jadi kita ni, kena Islam luar padal. Padal. Ala innahum humul mufsidun. Walakin la yash'urun. Ingatlah sebenarnya mereka lah yang merosakkan. Tapi dia tak sedar. Dia anggap dia muslihun. Orang yang buat kebaikan, keelokan, pembaikian. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Seterusnya Allah Ta'ala sebut orang munafik ni. Bila orang rakyat pada mereka dikatakan kepada mereka, berimelah sebagaimana orang ramai berimeh sungguh. Maksud orang ramai berimeh sungguh. Berimeh dengan Allah, yakin. Berimeh dengan Rasul, yakin. Berimeh pada akhirat, yakin. Berimeh sungguh. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Adakah mu nak suruh kami berimeh supaya orang bodoh berimeh? Berimeh sungguh tu dia anggap bodoh. Hak berimeh lolok tu dia kata bodoh. Ni bodoh dia. Bodoh dia. Ala innahum humus sufaha. Ingatlah Allah Ta'ala sebut. Mereka lah orang bodoh. Orang bodoh mereka. Hanya ni berimeh tidak sungguh. Itu bodoh. Walakin la ya'lamu. Tapi dia tak erti. Dia tak erti. Kemudian kita akan masuk tafsiran ayat 14. Tadi mukadimah. Takut tak ingat pasal lama sengai. Sengai tu pergi ke Negeri Sembilan. Amat duduk 10 hari Negeri Sembilan. Amat tak gelik 10 hari. Dewan Negeri kita tangguh kan. Asal 26, 27, 28, 29 kita tangguh. Lepas pilihan raya Negeri Sembilan. Kita bersedia 11, 12, 13. Pimpinan kita minta semua wakil ayat seluruh negara. Wakil ayat kita pergi belakang. Bila orang tengok ambo ada tiap-tiap malam ceramah. Ditanya ustaz nak klik bila? Ambo kata ambo nak klik lepas ada benar. Dia ingat ambo selera ya. Ambo tak klik sungguh benar baru ambo klik. Tak payah bicara lah. Kalau tak klik muka kita benar. Tak payah kalau. Alhamdulillah. Orang Negeri Sembilan pun no kepada penyatuan. No kepada Islam. Didaulatkan. Kalau orang Negeri Kelantan tu apa no malu ke orang Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Baik. Wa idza laqul ladina amanu. Ni sifat orang munafik juga ni. Panjang Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Baqarah. Sifat orang munafik. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata. Yakni orang munafik. Dia kata ke mana? Amanna. Kami telah beriman. Kami pun beriman dah. Kami pun demo juga. Demo tak usah syok wasangka lah kepada kami. Kami pun Islam pun demo juga. Kami pun ngucap pun demo juga. Kami pun semayang pun demo juga. Tu. Mana Ni Allah Ta'ala cerita ni. Wa idza khalau ila syayatinihim. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan mereka. Orang munafik ni kalau jumpa syaitan dia. Tak pasal nak tanya, mana orang munafik boleh jumpa syaitan?
Kita tak ajin jumpa syaitan. Ada berapa orang biasa jumpa syaitan? Syaitan ni ada dua. Kita tak jumpa, tak nampak tu syaitan jin. Jumpa, dia mari kat kita semua. Duk rasuk kita semua, tapi kita tak nampak. Ada syaitan manusia, syaitan juga. Minal jinnati wan nas. Tak baca kul a'udzu birabbin nas. Ujung ayat tu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ia menanam perasaan waswah dalam hati manusia. Kerja dia membisikkan, tiup, waswah. Dalam hati dia jadi tak yakin. Boleh kau kita ni. Kalau kita luluh pula, kan nyobat pula. Tu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Kalau gitu baik kita diam gitulah. Dia memang tapi kita lawan, amo kata kalau dia bata, kita luluh pula. Lalu ni dia bata dah, kita luluh ni. Kalau dia mau tanya, kalau dia bawa kipas, dia boleh bata pula. Amo kata kita luluh pula. Lama-lama mati, kita pun mati, dia pun mati, dia pun mati. Tengok, dia masuk neraka, kau kita masuk syurga. Situ sudah dia. Tengok. Kita bakal mati, dia pun mati, kita pun mati. Bila mati, harta kita tak tahu. Hak boleh tolong kita, amalan kita. Amalan baik. Kalau bawa amalan jahat, boleh nyakit lah siapa-siapa pun. Boleh nyakit. Dalam kubur boleh nyakit dah. Dalam kubur boleh nyakit dah. Bukan sangat ala kubur. Tika orang pikul mayat bagi kubur boleh sebut ala hadis. Naun dah. Bertepik. Kita yang tak dengarnya. Bertepik. Tok ikhwanu aku ni. Tu mayat orang jahat. Dia bertepik. Pikul tok ikhwanu aku ni. Tapi rahmat Allah Ta'ala ta'wi manusia dengar. Kalau manusia dengar, Nabi sebut, la sa'iqah, mati situ. Kalau manusia. Hongus mayat, bayar kembang. Sekali dengan mayat-mayat, mati. Mayat tu mati dah, hajam meko pula. Tapi Tuhan beri tak dengar. Tak dengar pun, dalam hadis sebut, menahu. Kalau mayat tu mayat orang mukmin, dia akan kata qaddimuni, cepat bagi kubur, cepat. Tanah syurga tu, kubur taman syurga. Hak ni kita nak orang lawan. Hukum Islam ni dia akan menahu. Bapa nak agama mana ni? Celaka je ambo, celaka dah. Tak ada orang lain kata celaka, dia sendiri celaka dah. Tu tak ada masuk kubur lagi. Tu tidak pada masyar lagi. Tu tidak ada neraka lagi. Allah lah, nilai Allah. Jadi kita, dah lah ada sikit dah. Kita kena petah. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila mereka kembali kepada syaitan mereka. Apa maksud syaitan di sini? Kalau tafsir sebut ikhwanuhum fil kufri wa ru'asa'uhum wa kubara'uhum, iaitu saudara mereka
dalam kekufuran. Puak-puak kufur lah, puak kafir. Puak adik-beradik dia tu. Orang munafik ni, sebenarnya, supaya kafir, dia berat pada kafir. Tapi kerana dia mengucap, tak boleh kata kafir. Tak boleh. Sebab dia kafir dalam. Luar zahir Islam. Maksud syayatinihim ni, ikhwanuhum fil kufri. Buah-buah kufur. Wa ru'asa'uhum, pemimpin-pemimpin kufar. Wa kubara'uhum, pembesar-pembesar kufar. Itu puak setan. Ketua-ketua orang munafik yang kafir itu disebut setan. Tua dia kafir. Dia berketua orang kafir munafik ni. Kerana nama setan digunakan kepada pederhaka yang kufur dan yang melampaui batas, sama ada manusia atau jin. Dia panggil syaitan belaka. Sebagaimana dalam kita baca, qul a'udzu birabbin minal jinnati wan nas. Hak duk tiup was-was dalam hati manusia tu, minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia. Jadi manusia pun dia panggil syaitan juga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap Nabi ada musuh yang terdiri daripada syaitan manusia dan syaitan jin. Syaitan manusia dan jin. Yang saling membisik di antara satu sama lain dengan perkataan-perkataan yang manis dengan tujuan untuk menipu. Jadi maksud syaitan ni ketua-ketua kafir. Bila jumpa dengan puak-puak kafir, puak-puak syaitan, Allah Ta'ala sebut, qalu, mereka berkata, yakni orang munafik kata ke mana? Inna ma'akum, sesungguhnya kami tetap bersama-sama kamu, bersama puak pemimpin kafir. Lepas tu yang mengaku beriman, innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami, wa'lolok, kami perolok-olok ke orang beriman. Nak main-main orang beriman, ya. Dia ayat puak-puak dia. Jadi orang munafik bila jumpa orang beriman, dia mengaku beriman. Bila jumpa puak-puak syaitan, puak kafir, dia kata, kami tetap bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami mengaku Islam, kami nak mempermain-main ke orang Islam. Ini orang munafik. Jadi bila dia mempermain-main ke orang Islam, Allah Ta'ala balah dia, seksa. Balah atas dunia pun balah, seksa pun balah. Atas dunia, Allah Ta'ala balah. Mereka meraba-raba dalam kesesatan. Tahu dia nak main-main sangat. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuttuhum fi tughyanihim ya'mahun. Hal ni kita sambung lagi depan lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik. Allahumma nawwir qulubana binur. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, demikian tadi kuliah pagi Jumaat sesi kedua kita pada hari ini telah disampaikan oleh Yang Muhammad Datuk Panglima Perang Ustaz